buat kecoh di Batu Caves pula. Inspektor Sheila ditahan polis. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Tular di media sosial beberapa rakaman video memaparkan seorang pegawai polis yang kini digantung tugas, dikenali sebagai Inspektor Sheila, sekali lagi mencetuskan kekecohan, sehingga ditahan di kawasan Batu Caves malam tadi. Menerusi video yang dimuat naik, wanita berkenaan yang mengenakan baju serta seluar pendek berwarna hitam dilihat digari oleh dua anggota polis wanita, sekaligus menarik perhatian orang ramai yang berada di lokasi kejadian. Sebelum itu, beberapa pengguna media sosial mendakwa Inspektor Sheila bertindak secara provokatif terhadap orang awam di sekitar kawasan kuil, termasuk meminta mereka menunjukkan kad pengenalan diri. Walau bagaimanapun, punca sebenar pertelingkahan antara wanita berkenaan dengan orang awam masih belum dapat dipastikan setakat ini. Dalam satu lagi video yang tular, Inspektor Sheila turut dilihat sempat menyampaikan ucapan kepada orang ramai selepas ditahan polis. Untuk maklumat semua, Inspektor Sheila akan menjadi lagi famous, popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana sudi menahan saya pada hari yang mulia ini, Hari Taipusam. Kalau saya tak popular, kalau benda ni tak masuk berita dan saya meraih populariti, anda tunggu dan lihat. Pihak polis sememangnya cemburu kerana saya memang popular di kalangan pihak media, di kalangan rakyat Malaysia, katanya bersuara lantang.